Assalamualaikum. Marhaba. Marhaba. Tak ada orang cakap marhaba pun kat kita lagi hari ni. Baru keluar rumah ni. Bukan hari ni lah, daripada semalam. Asyik korang masuk airport dia kata marhaba lah. Ya ke? Semalam yang korang masuk malam tu marhaba. Okay, hari ni day 2. Day 1 ke day 2 guys? Saya tak kasi cakap guys. Kita budak-budak. Hari ni mana ni? Okay, kita hari ni kita akan makan lunch dulu dekat IKEA. Sebab hari ni baru hari pertama kita nak jalan-jalan. Kita akan makan IKEA dulu. Pagi tadi Alun kerja kita dah bawa balik. Alun. Sebenarnya kita tak tahu nak cakap. Okay, bye. Malam ni kita akan pergi Halakoh Ikut Alung. Tak ada baju lah. Kita kena beli. Okay, new info. Kita orang dah sampai parking. Guess what? Parking percuma. Kau dah duduk kat sini 10 jam pun tak ada masalah. Sebab parking tak payah bayar. Kalau tak kita 1 jam je dah kira RM2 minimum. Sini percuma. Tak ada tabung. Dan saya kata kat sini tak ada orang minta sedekah. Okay, bye. Kat masjid nak minta sedekah. Tak ada tabung kat masjid nak minta sedekah. Nak bagi sedekah. Sebab kat sini semua orang mampu. Bukan semua orang mampu. Bukan semua mampu. Kerajaan mampu. Macam tu lah fitnah tersebar. Padahal baru dia cakap kat sini tak ada tabung sedekah. Sampai dia tak ada orang minta sedekah. Okay, itulah cerita dia. Kita pergi jauh-jauh untuk makan dekat IKEA. Memang kat sini RM1 je ya guys. No guys. Dah 3 kali dah. Tu, sup RM70. Sandwich, meatball dia. Harga dia berapa tu? RM1. Sekarang ni kita makan kat IKEA. Dia jual makan kat IKEA. Tapi never mind. Kita order nasi biryani, salmon, meatball, buah-buah, dim sum dan air. Kat sini air dia lain cawan ni untuk soft drink. Sebab kat sana kan kat tempat kita kan guna cawan kaca. Jadi ke je. Apa? Patutnya 4 lah. Apa yang 3, 4? Ni dim sum. Siomay. Oh, siomay. Tadi kita tanya nak berapa? Ketiga okey lah. Boleh ada bahaya tak kalau kat sini? Ada. It's nothing is dangerous dia lah. InsyaAllah. Apa yang dia cakap dia tak faham tu? Salmon. Salmon. No. Ada ayat lain dia. Apa ya? Salmon. Bukan, dia still salmon tapi pronunciation dia different. Awal salmon. Kita rasa meatball dia. Meatball dia. Biasa dia ni. Apa yang cakap luar biasa? Bos. No, kita tak tahu macam mana nak habiskan nasi biryani sebab sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, penuh. Tak tempurung ni. Tempurung ni adalah nasi biryani. So, misi kita adalah untuk menghabiskan nasi biryani kat sini. Nasi biryani ni ada chicken nasi biryani, chicken dekat dalam. Oh. Dalam tu ada air. Mana ayamnya? Nampak tak ayamnya? So ni kena gaul dulu lah. Tak ada. Tak ada. Makan je lah. Ini kenapa bukan sparring dengan foundation ke? Ini signature kat sini lah kiranya. Ada. Bukan. Kat Malaysia tak ada pun nasi biryani. Artinya macam warmak tu dia je. Kat sini mesin dia iStyle guys. Kat sana. Stop switch. Okay. Guys tak boleh. Sekarang ni kita tengah jalan-jalan dalam mall. Dekat KL pun ada mall tapi kat sini Tapi di sini belakangan tak bau benda-benda tak sedap. alamak, ada benda tak sedap. Apa tu? Bau dia orang punya. Oh, bau bukhar. Sangat lengang. Tak tahu sebab hari kerja ke tak, tapi hari ni macam Jumaat kat sini. Kan jom balik kampung. Dulu kat Malaysia dah bankrupt, kat sini. Dulu kat Malaysia dia Bankrupt, tutup, semua tutup. Dulu officially tutup. Oh, sini shopping semua RM1, baju RM15. Macam tu je. Tapi jangan convert lah.
Okay, tak ada benda nak kisah sebab dalam mall. Kita challenge je. Mesti tampilan kita orang nak cari life jacket untuk pergi wadi. So kita orang akan masuk all the mengah tempat makan. Saya ada pakai spek. Maksudnya dia memang betul-betul nak tengok. Kalau tak ada era pun. Buy two get one free sah. Ini bundle ke? Berfoles. Jumpa Times Square Oman. Tapi kita tahulah, tak cakap apa-apa pun kita yang macam mana nak tunjuk boleh ikut pusing ke apa. Tada! Roller coaster lah. Tapi macam tak hidup je roller coasternya. Kita dah lalu kat situ. Lupa pula nak record. Alung kata Fun fact. Alung kata esok kot ramai. Sebabnya hari ni masih kerja lagi. Sudah cuti. Okay, ni kucu. Brand kucu ni brand sini. Alung kata kucu ni maksud dia ayam. Bahasa apa? Dia tak Gazibar. Gazibo. Apa lo? Zanzibari. Dalam tu. Baik. Inilah style dia. Mesin kat sini. Mana? Ni atas ni. Ini untuk apa? Magnet ni. Dia bukan magnet, dia Dia ada features ke ni? Cuba korang komen. Ada ke tak Malaysia atas ni? kat Malaysia dia tak tahu. Nanti subscriber kita orang tolong komen. Sila komen. RM600. 600 je. Atau RM1. Besar lah weh. Kita orang nak tengok Dia Snow kan of Oman. kecil-kecil macam ICT je. Jom tengok 1, 2, 3. Ada ice skate juga. Itulah Abang Adi. Wow. Tengok Snow of Oman je sangat besar ni baru suku. Dia ayat tu macam tu. Ha? Pakai baju biasa. Dia sehari kot. Dia 2 hari. Lepas tu ayah tak nak pakai dah. Kenapa? Sebab dia kata pelik lah, semua orang kat sini tak ada yang pakai. Dia takut against sini punya culture. Oh. Dia takut macam Sebab kat sini yang pakai tu semua yang pakai jubah. Yang pakai jubah. Hari tu dekat Matra lagi dia pakai short pants. Dia pakai lumpia. Yui. Wow. Ni dalam dia. So kalau nak main kalau tak sempat. Ya tengoklah. Ni meja je dah sejuk. Main snow. Sejuk sangat. Nah, ambil kamera. Alat turun sini. Okay, now destination kita adalah Decathlon. Untuk mencari Kenapa dekat rumah ada ni weh? Ada apa? Kenapa dekat rumah ada Kerusi. kerusi ni? Hari tu ada promotion. This one. She cannot swim. I cannot. Can or not? Kan RM17. Okay, finish. RM72 di Decathlon. Saya sebab hari tu order sekeluarga. Dah sekali. Okay. Kan, kita pun rasa tak ada member. Lepas tu kenapa dia suruh masukkan email sebab kita minta bagi tanya. Kita cakap boleh tak? Boleh tak? Dia faham 4 email je. Oh ya. Dia kita faham, orang kat sini dia tak faham. Macam mana tahu dia tak faham? Ha? Sebab Alun dah lama kat sini. Kita punya instruction ke tak clear ke dia memang tak faham? Ada instruction clear tapi dia tak dia faham email, okey. Masuk email. Dia pun tak tahu email tu untuk apa nanti. Dia tahu. Mesti dia masuk ke email dia lah nanti. Memang tak ada. Maklum. Okay, now kita nak sebut salah satu nama kedai kat sini dengan lahjah. Lahjah yang Tahu. Ui, medical matters. Ni saya medical matters sebut. Medical mattress. Oh, biasa je. Gucci. Tanya apa? Lawak kan atas ni. Macam dekat masjid. Dekat masjid. Macam Atas masjid ni hilang. gitu. Hilang. Untai kita tu. Hai, sekarang kita dekat Oman Mall dan Kenapa buat majalah 3? dekat Oman Mall Ha. Ui, ni selih sangat lah. Janganlah. Tak, kita nak yang simple-simple macam ni je. Macam ni lah. tapi nanti kalau Ada yang baru, ada yang bandel.
Kuning. Mana ada bandar? Tak lah, barulah. Barulah. Sorry lah. Okay, kita jumpa something hidden gems. Hidden gems. Segala doa ada. Tengok. Lu tak ada, lu tidur. Taklah, ni bukan doa. Ini kata-kata semangat. Lu tidur. Amin. Okay guys, ni Masjid Al-Amin ya. Masjid Al-Amin. Masjid Al-Amin. Tak pada tak apalah. Masjid. Dia pun awan tu lebih. Signboard. Ya, saya buat lah macam Tahu tak? ke? Tahu tak yang lampu-lampu ni gunung. Gunung. Dia nak pergi mana? Nak pergi seberang sana. Al-Amirat. Amirat Arab. Ha? Al-Amirat. Al-Amirat tu Tu perfume. seberang mana? Saya cakap pasal perfume tu. Oh,